Hey what's guys, welcome back to my channel Idol Hobbies Official 2.0. I'm out and all time. Dan kali ini kita akan bermain game Step Mana. Sebelum video like, korang jangan lupa subscribe, rekomendasi dan tekan bawah. Follow aku melalui termasuk Arah Vizi dah haus dia. Let's go, kita akan bermain gamenya. Let's go. Okay, kita dah masuk dalam gamenya. Let's go. Kita akan pilih normal saja. Step Mother has gone crazy and stole, and the family was dead. My father and betrayed to me. Okay. Kisah dia agak kesian mungkin. Okay, kita baca untuk eksekusi apa ni guys. Kat atas ni ada apa ni. Okay, dengan sound dia dah seram. Bentar lagi dalam. Dia kat bawah, dia ada kat bawah, dia ada kat bawah. Dia ada kat bawah dia. Dia ada kat bawah. Where are you? Kau dengar bunyi dia, kau nak tahu guys. Okay, kali ini mungkin kita akan persen yang kita akan hadapi. Persen yang kita akan hadapi untuk Ibu Tiri. Sabar dulu. Kita akan eksekusi satu-satu. Ini dia punya tempat store. Ini dia punya tempat store. Kita dah lama sembunyi ini, jadinya Ibu Tiri tu takkan sedar. Dia tak sedar kita dah pindah tempat. Asalkan jangan kita keluar je guys. Oh, jadi tangan guys. Aku dengar ada ni tangan. Sabar. Benda kita boleh buat satu persatu. Nice. So sorry guys. Selama 3 minggu ni aku tak ada. Sebab mengalami sistem yang agak besar. Bukan sistem yang agak besar, urusan keluarga. Kadang-kadang korang tanya, kejap subscriber aku naik, kejap subscriber aku turun. Itu disebabkan oleh aku urusan keluarga. Jadinya kau memang tak tahu pun sebenarnya. So sebanyak aku ambil ni, doakan aku lah. Sebab aku akan tagih. Aku akan banyak game. Confirm. Tahu? Ye Ramadan nanti. Tengok sobat. Lampu. Bunyi lampu guys. Bunyi lampu mesti didengar daripada atas guys. Ya kau tahu bukan? Percaya. Okay. Where are you? 37 sebelum satu. Okay. Tempat aku lagi ni.
Luas soalnya apa? Luas guys tempat dia ni. Tangga ada. Apa benda dia cakap tu? Aku tak faham satu pun. I know where you are. Apakah dia sudah pergi? Where are you? Masa dia dekat sini. Baju dia balik dengan aku geram baju dia ni. Sebab apa? Baju dia ni macam bentuk sisi ikan. Faham tak? Bentuk sisi ikan. Jadinya bagian tu tak boleh buka guys. Tak kena ingatkan kode yang ada di sana tadi. Sabar dulu. Okay, kode pertama kita dah dapat. Tinggal kode yang kedua. Dua kod ni. Tapi masalahnya aku tak tahu ke mana. Bukan di sini ataupun mungkin tak ada guys kat ni. Susah guys kod ni. Susah. Kau fikir ni game apa? Mr. Meat. Uish, Mr. Meat tu tanya-tanya lah. Banyak episod aku lalui dengan Mr. Meat. Jadinya korang jangan suruh aku lanjutkan game Mr. Meat. Okay, kita tunggu game ni. Nice, recording aku hari ni agak okey. Biasanya dia masuk 3 minit je terus tu guys. Dia masuk 3 minit je terus terus dia stop sendiri punya recording. Sekarang ni tinggal kita turun ke bawah guys. Tapi macam mana kita turun? You can't run from me. Dia makan something ke mulut dia tu sampai aku pun tak dapat tangkap dia perkataan tu ni. Dia ke bawah lah soalnya. Lagi dia kabur dia sama. Oh ni tunggu ni jalan macam biasa. Aku buat game step mother ni macam apa yang aku buat di Evernight. Siapa yang nak tengok video tu, kau tengok jelas sendiri. Great job. Okay. So let's go, kita akan terus ke penutupan. Okay, itu saja untuk video step mother untuk kali ni. Harap kau tiba dengan akun channel.
korang jangan lupa subscribe, komen dan share. Betul lupa follow akun Weather. So I dah busy dah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. See you in the next video. Bye.